Halo, selamat malam. Saya Auta Singh, nombor handphone saya 26622166. Ini ialah Menteri Informasi Fahmi. Dia buat pengumuman tentang itu kenaikan tarif 14.2% TNB-nya. Dia kata tidak akan memberi kesan kepada 85% pengguna domestik, lebih kurang 23.6 juta. Itu dia cakap lah. Tak tahu mana dia dapat itu figure lah. So yang 85% ni orang yang guna 1000 kilowatt ke bawah. So saya tak tahu macam mana dia orang buat ini pengiraan lah. Ini dibuat oleh National Energy Transition Roadmap dengan kerjasama Kementerian Tenaga dan Air, Transformasi Suruhanjaya Tenaga dan TNB.